Apakah pendapat doktor jika ada orang yang enggan membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru, bimbang salah fahaman? Tapi kalau guru tafsir pun kita tak pergi, ni pun kita tak pergi, lepas tu duduk seorang-seorang. Lepas tu duduk habang kata Tuhan berasal daripada geseran. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah baca terjemahan Al-Quran tanpa guru? Ramai yang kata tak boleh kerana takut salah faham. Tapi apa sebenarnya penjelasan Dr. Maza? Jawabannya mungkin di luar jangkaan. Tonton sampai habis dan saksikan video selengkapnya. apakah pendapat doktor jika ada orang yang enggan membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru, bimbang salah fahaman? Bolehkah kita membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru? Kalau dia tak mau baca terjemahan Al-Quran tanpa guru dan dia baca depan guru, dia bagus lah. Tapi kalau dia guru pun tak ada, oleh kerana guru tak ada, aku pun banyak kerja, tak baca langsung. Yang ni tak bagus ya. Cuma terjemahan Al-Quran, saya macam selalu sebut, kita memang kena hati-hati. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kita bukan Bible. Ada banyak version James, King James, version-version yang lain. Tak. Kita Quran. Quranan Arabian. Quran dalam bahasa Arab. Satu versi saja. Tak ada 2-3 versi. Terjemahan bahasa yang dipilih oleh penterjemah. Kadang-kadang dia buat dalam kurungan. Itu apa yang dia tafsirkan. Tak semestinya. Saya selalu buat contoh yang ekstrim lah. Kan? Watlu alaihim naba abna Adam. Bacakanlah kepada mereka kisah 2 orang anak Adam. Quran tak sebut nama dia apa? Dia buat dalam kurungan Qabil dan Habil. Orang yang tak faham, dia kata Quran kata Qabil. Quran never say Qabil dengan Habil. Never mention nama Qabil dan Habil. Quran kata 2 orang anak Adam. Yang kata nama Qabil dan Habil, Israeliat, dan penterjemah tu bubuh di situ. Imratun Aziz, isteri Al-Aziz di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Quran tak bagi tahu nama dia apa. Ada penterjemah tulis Zulaikha. Zulaikha tidak didapati, tidak di dalam Al-Quran, tidak dalam hadis Nabi. Ada riwayat Zaid bin Aslam yang mungkin dia ambil daripada Yahudi, dia kata ada seorang wanita nama Zulaikha. Yang Yusuf itu, yang Nabi Yusuf, tapi ini tidak berasal daripada Nabi SAW. Riwayat Israeliat. Lalu orang sangka Quran kata nama Zulaikha. Quran tak pernah kata. Penterjemah kata. Penterjemah kata. Kadang-kadang dia andaikan, dia buat dalam kurungan, dia andaikan, kan? Terutama dalam kurungan, misalnya Yahudi dan Nasara, dia buat kurungan. Itu dia andaikan, mungkin Quran maksud lebih luas. Quran maksud lebih luas. Sebab itu terjemahan tidak sama dengan Al-Quran. Sebab itu baca tafsir, biar ada guru tafsir, yang mana kita baca tafsir dengan dia. Tapi kalau guru tafsir pun kita tak pergi, ni pun kita tak pergi, lepas tu duduk seorang-seorang. Lepas tu duduk habang kata Tuhan berasal daripada geseran. Kalau apakah harus dilakukan pasangan yang sudah bertahun-tahun tidur berasingan kerana tiada lagi sakinah, mawaddah, rahmah dan tidak menjalankan hukum Allah seperti di atas? Kalau nak tidur berasing tak payahlah. Tu saya kata khuluk atau berminta farak, pecah. Kadang-kadang orang tak mau nak sebut, saya sebut. Tak boleh hidup, kita tak boleh pi dah. Suami duduk tampang kita siang malam pagi petang, nak tunggu buat apa? Tak apa, dia kata telinga sebelah lagi dengar lagi. Tak buat apa. Kita pergi harap tak adalah jabatan agama macam tu, pergi, ustaz macam mana saya? Sabar itu separuh daripada iman. Kata bukan separuh iman, separuh mati lah ni. Saya pertahankan hak wanita dalam hal ini daripada saya tak hari orang ramai duk mengadu masalah suami saya tak balik. Sebab tu Nabi SAW lah ni tegas. Tapi kita buat mahkamah kadang-kadang nak penat lah, macam-macam lah kata marah pula. Kalau nak petui, nak angkat martabat mahkamah, selesaikan kes talak betul-betul tak habis ni. Buat yang tu dulu. Wanita talak sampai 3-4 tahun tak boleh habis-habis lagi, suami dah kahwin 6 kali dah.
Dia duk tak habis ke mahkamah lagi. Masya Allah, pembahasan yang sangat-sangat luar biasa dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, gengs. Dan untuk Anda, saya mengajak kepada kalian semuanya yang baru bergabung di channel ini dan kalian merasa suka, senang terhadap pencerahan atau ceramah atau kajian yang disampaikan oleh Dr. Maza, silahkan dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini dan agar kalian tetap selalu sama-sama belajar dari guru kita tercinta yaitu Dr. Maza. Sekali lagi, dukung dan subscribe channel ini dan share kepada teman-teman kalian atau keluarga kalian agar mereka juga ikut bersama-sama mendengarkan kajian dari Dr. Maza. Oke, kita simak videonya dari sekarang. Majukan kes ini dulu. Nabi SAW mudahkan urusan ini. Akhirnya ramai wanita peras dengan agama. Dirasakan bahawasanya agama tidak memberikan layanan yang adil kepada mereka. Sebab itu ruang syarak bagi suami, memang kuasa talak ada di tangan dia, tetapi isteri tetap ada berbagai. Cumanya orang yang mengendalikan mahkamah syariah itu sendiri mestilah adil dalam hal ini. Hakim tu kena faqih. Tak boleh suami tak main, tak apa kita tangguh umpamanya. Kemudian tak ada syarat, isteri yang dia bila nak datang dah suami tak ada ni, kos nak kena tanggung, nak tinggal anak-anak bukan senang, nak datang mahkamah tu kadang-kadang nak ambil lawyer pula. Banyak benda-benda keadilan ini. Itu dulu kalau nak angkat mahkamah syariah. Kalau orang kata nanti kata menentang pula. Tempat lain bentang, tempat lain kau pergi bentang. Ibn Taymiyah tadi zikir, dia melihat bahawasanya zikir Allah dia tidak bersetuju dengannya kerana dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tapi ada pun orang menyebut ya Allah, ya Allah, ya Rab, itu semua ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya Allah, tapi Allah, dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tadi ada soalan dia apa? Boleh tak kita minta orang lain tolong doa untuk kita? Boleh. Banyak sahabat datang, ya Rasulullah ud'uni, ya Rasulullah doakan untukku. Kan? Kita suruh orang yang saleh doa pada kita. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat jumpa Uwaisul Qarni supaya dia doa, istighfar, minta ampun pada mereka. Dia nak jumpa. Sebab itu bila kita jumpa orang saleh, kita minta supaya dia doa untuk kita. Tapi saleh lah. Sebab itu kita bawa anak kita pergi ke orang saleh. Saleh maksudnya orang baik, bukan orang pandai ceramah. Pandai ceramah belum tentu saleh. Mari ke saya, mungkin saya pandai ceramah tapi belum tentu saleh. Oh, pergi kepada orang saleh. Dia kata, ni ustaz, bawa anak sikit doa. InsyaAllah saya doa. Sepabih rokok saya sekejap. Jangan bagilah. Apa pandangan doktor tentang wanita mensyaratkan menjadi jemaah parti tertentu sebagai syarat menjadi calon suami? Calon suami kan selalu bilang raya ni. Sehingga sekiranya lelaki tersebut memenuhi tuntutan tersebut, apakah prinsip? Tengoklah. Cuma tak ada wanita lain kah? Kalau sekiranya dia minta untuk kita jadi ahli parti ni, kalau kita sekadar isi kerana kita nak dakwah kat dia, mungkin. Tapi ini syarat yang tak logik dan ada unsur fanatik. Dan ini tak betul. Kita takatul, kita pecah-pecahkan orang Islam melalui setiap orang dengan kumpulannya. Organisasi boleh, tapi organisasi bukan akidah. Bila manusia jadikan organisasi akidah keluar daripada kumpulan saya, keluar daripada Islam, ini sudah bahaya. Ini sama dengan Khawarij.
Apa hukum suami tidak mahu solat dari nikah hingga anak-anak sudah besar, tidak memberikan nafkah zahir dan menyakiti hati isteri dan anak-anak? Weh, ini kesakan ni. Saya cerita pengalaman saya. Saya pernah cerita dah sini, tapi saya cerita lagi lah bagi yang pernah baru datang. Saya pernah ikut Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin dalam kuliah-kuliah dia. Dan kemudian satu hari lepas dia... Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah kali ini, Dr. Maza menjawab beberapa persoalan penting yang sering menjadi perbincangan dalam kalangan umat Islam. Antaranya ialah, adakah kita boleh membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru? Isu rumah tangga yang bermasalah, hukum suami yang meninggalkan sholat, serta kepentingan memahami agama dengan adil dan perpadukan dalil. Dr. Maza menjelaskan bahwa membaca terjemahan Al-Quran adalah dibolehkan. Namun, kita perlu memahami bahwa terjemahan bukanlah Al-Quran itu sendiri. Terjemahan hanyalah usaha manusia untuk menyampaikan maksud ayat mengikut kefahaman dan pilihan bahasa penterjemah. Sebab itulah kadang-kadang terdapat tambahan penerangan di dalam kurungan yang bukan lafaz asal Al-Quran. Beliau memberikan contoh kisah dua anak Nabi Adam. Al-Quran tidak pernah menyebut nama mereka sebagai Qabil dan Habil. Tetapi ada penterjemah yang meletakkan nama tersebut dalam kurungan berdasarkan riwayat Israiliyat. Begitu juga kisah istri Al-Aziz yang sering disebut sebagai Zulaikha, sedangkan nama itu tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Oleh karena itu, Dr. mengingatkan agar kita membaca terjemahan dengan sikap berhati-hati dan sebaiknya mempelajari tafsir daripada guru yang berkelayakan. Namun, beliau turut menegur sikap segelintir orang yang menjadikan alasan tiada guru, sehingga langsung tidak mahu membaca Al-Quran atau memahami maknanya. Sikap seperti inilah bukanlah jalan penyelesaian. Bacalah terjemahan untuk memahami asas, kemudian teruskan belajar tafsir bersama guru apabila berpeluang. Dalam isu rumah tangga pula, Dr. Maza menegaskan bahwa Islam bukan agama yang memaksa seseorang hidup dalam penderitaan tanpa jalan keluar. Jika sebuah perkahwinan sudah tidak lagi mempunyai sakinah, mawaddah, warahmah, maka berlaku kezaliman seperti suami tidak memberi nafkah, melakukan keganasan atau mengabaikan tanggung jawab, maka syarak menyediakan jalan seperti khuluk atau fasakh mengikut prosedur yang ditetapkan. Beliau juga mengkritik kelewatan sebahagian kes di mahkamah syariah yang menyebabkan istri terpaksa menunggu bertahun-tahun tanpa penyelesaian. Menurut beliau, keadilan perlu ditegakkan supaya hak suami dan istri sama-sama dipelihara sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Satu lagi perkara yang mendapat perhatian ialah hukum suami yang meninggalkan sholat. Dr. Maza menjelaskan bahwa meninggalkan sholat merupakan antara dosa paling besar dalam Islam. Beliau turut berkongsi pengalaman mendengar jawaban Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin yang berpandangan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk dalam kategori kafir menurut mazhab Hambali. Walaupun majoriti ulama tidak mengkafirkan pelakunya, mereka tetap sepakat bahwa meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Menurut Dr. Maza, jika seorang suami terus meninggalkan sholat selama bertahun-tahun, walaupun telah dinasihati, ditambah pula dengan kegagalan memberi nafkah serta menyakiti istri dan anak-anak, maka wanita mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan melalui saluran syara. Islam tidak memaksa seseorang wanita menanggung penderitaan sepanjang hayat
apabila syariat sendiri menyediakan jalan keluar yang adil. Beliau juga mengingatkan supaya umat Islam tidak terlalu fanatik kepada mana-mana kumpulan atau organisasi sehingga menganggap orang lain sesat hanya kerana berbeza pandangan. Kesatuan umat perlu dibina atas dasar Al-Quran dan Sunnah, bukannya taksub kepada parti atau kelompok tertentu. Kesimpulannya, ceramah ini mengajar kita bahwa Islam ialah agama yang seimbang. Kita digalakkan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi pada masa yang sama perlu merujuk kepada tafsir dan sunnah. Dalam kehidupan berkeluarga pula, Islam menuntut keadilan, kasih sayang dan tanggung jawab, bukannya penindasan. Jika berlaku kezaliman yang berterusan, syariat menyediakan penyelesaian dengan hikmah dan penuh keadilan. Ya, begitulah komentar yang perlu kami sampaikan. Dan sedikit kesimpulan, barusan udah saya sampaikan. Untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.